Dia kata 19 orang kan. Kita tengoklah gambar background dia masa buat declaration tu 3 orang je. Dia kata 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam madani. Salam madani, salam sejahtera. Apa khabar sahabat semua hari ini? Syukur alhamdulillah masih lagi mengikuti channel Wayang Tarbus Media yang dikelolakan oleh saya Syahrul bin Musa. Okey, dalam minggu ni ada isu yang sangat panas, iaitu tentang keluarnya pemimpin kanan PKR, iaitu Rafizi Ramli dan Nik Nazmi daripada parti, mengosongkan parlimen masing-masing Setiawangsa dan juga Pandan Indah, menyertai parti bersama, parti bersama. Ini satu naratif yang dibina. Betul ke ahli-ahli PKR ni ikut Nik Nazmi dan Rafizi ni kepada parti bersama? Betul ke? Betul ke? Okey, untuk tu saya nak berbicara tentang 3 perkara. Yang pertama, ahli parti PKR yang keluar PKR, itu satu part. Yang kedua, individu yang masuk parti bersama. Dan yang ketiga, orang yang memang dalam circle Rafizi di dalam parti. Ni perkara yang kita kena tengok. Benda ni kita tidak boleh campur adukkan dalam satu bakul dan mengatakan bahawa ianya menggugat parti PKR. Itu adalah kenyataan yang salah. Dan ada yang mengatakan PKR bakal runtuh atas perkara ini. Kita kena lihat orang keluar PKR perkara yang lain, orang yang masuk parti bersama perkara lain. Dan yang paling bagus sekali saya nak cerita pasal orang yang memang dalam parti PKR yang sentiasa menyokong Rafizi sebelum ni. Itu je orang yang mengikut dia, bukannya ada orang lain pula. Okey, kalau kita tengok ianya bukan satu gelombang untuk meruntuhkan PKR, pergerakan parti bersama ini. Ianya adalah satu circle yang terdiri daripada orang-orang Rafizi sendiri, rakan-rakan sahabat baik Rafizi sendiri yang mengikut pergerakan Rafizi ini. Dan orang yang paling dekat sekali yang mengikut dia adalah Nik Nazmi. Nik Nazmi ni ikut je apa yang Rafizi cakap, kan? Kalau kita nak lihat gelombang Anwar Ibrahim pada tahun 1998, yang mana gelombang ni bermula bila ada pengumuman tentang Anwar Ibrahim dilucutkan jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri, dan beliau juga dilucutkan keahlian dalam parti dan juga apa-apa jawatan dalam parti. Dihebahkan melalui satu siaran TV. Dan sebelum itu tiada rancangan pun yang dibuat oleh Anwar untuk menguasai UMNO itu sendiri atau menguasai kerajaan. Okey, bila gelombang ni berlaku pada masa itu, saya dan rakan-rakan pada waktu itu duduk dan bincang. Saya ingat lagi, kita berkumpul di section 15, Medan Saudara section 15 Shah Alam. Adalah lebih kurang dalam 15 ke 20 orang. Ini geng-geng kita orang yang selalu pergi konvoi, main bola sama, macam itulah, kan? Kita duduk tengok, macam mana ya? Apa pendapat kau tentang pelucutan jawatan Anwar Ibrahim ni? Masing-masing berbincang, dan ringkasnya kita katakan kita adalah orang yang menyokong Anwar Ibrahim. No, kita kena sokong. Bila kita dapat keputusan macam itu, kita buat rangkaian. Kita telefon kawan-kawan di IPT yang lain dan kita buat kerjasama dan berborak dan berbincang pada waktu itu, bagi memastikan sokongan kita kepada Anwar Ibrahim pada waktu itu. Walaupun di pihak kerajaan telah memberitahu tentang keterlibatan mahasiswa ni memang ditegah dalam politik pada waktu itulah, tapi kita menjalankan gerakan senyap-senyap. So bermula pada setiap malam kita berkumpul di Seksyen 9 Shah Alam. Kita akan bergerak ke Kampung Medan, kita akan bergerak ke Bangsa, lepas tu kita akan bergerak ke Kampung Baru, kita akan bergerak ke Gombak, kita akan bergerak ke Hulu Kelang, kita bergerak ke Pandan,
Dan akhirnya kita akan berkumpul di Bandar Tun Razak. Itulah kita gunakan platform tu setiap malam. Waktu tu media sosial kurang. Jadi apa yang kita buat pada waktu tu, kita jumpa orang. Hari-hari kita jumpa orang baru. Hari-hari kita menyatakan tentang sokongan kepada PMX pada waktu tu. Dan kita pun tertanya-tanya, di mana PMX masa tu? Dia tengah buat roadshow satu Malaysia. Kejap-kejap timbul di Tapah, kejap-kejap timbul di Kepala Batas, kejap-kejap timbul di Kota Baru, kejap-kejap timbul di Pang. Kita tak tahu, tapi sokongan tu menyeluruh. Ianya satu gelombang besar yang kita lihat sebenarnya. Saya sendiri bukan kenal ramai orang, tetapi melalui gelombang ni kita kenal ramai orang. Bila kita duduk dah berbincang, kita membawa mesej yang sama, kita membawa keputusan yang sama, kita membawa ideologi yang sama. Inilah yang dikatakan gelombang. Berbeza dengan apa yang Rafizi buat hari ini. Memang orang dia pun, dalam parti pun memang orang dia. Memang rakan-rakan dan kenalan dia. Dia telah bina dan dia setting benda ni. Seperti saya cakap sebelum ni, apa yang Rafizi buat ialah merangka konten, membuat punchline dan membina naratif. Ini bukan gelombang. Ini adalah gerakan biasa dalam satu-satu organisasi bagi mencapai matlamatnya. Ia bukan gelombang. Gelombang ni disertai oleh orang yang tidak tahu apa-apa, tetapi faham mesejnya tentang perlu ada perubahan. Itu gelombang. Tetapi kalau setakat Rafizi dan gerakan dia bersama orang-orang yang dia memang bersama dia, keluar parti PKR, masuk dan tubuh parti bersama, itu bukan gelombang, itu gerakan biasa-biasa saja. So kita kena faham. So gerakan Rafizi ni saya nak nyatakan sebenarnya bukanlah memberikan kesan sangat pun kepada parti PKR itu sendiri. So kena faham tentang perkara itu. So isu kedua yang saya nak cakap pada malam ini ialah isu yang kita tak perlu nak lupakan. Ianya memang orang sebut berkali-kali, sama ada Rafizi ini perjuangan ataupun merajuk. Kenapa tunggu kalah baru buat gerakan? Ini yang kita kena tahu. Dan juga kalau kita lihat sebenarnya mengapa perkara ini berlaku begini. Sebenarnya inilah kelemahan Rafizi. Inilah kelemahan Rafizi. Yang mana dalam organisasi sewaktu Rafizi menjadi timbalan presiden, banyak kemahuan-kemahuan dan juga idea-idea Rafizi ini yang dilontarkan dalam bentuk mesyuarat, dalam bentuk pertemuan individu dengan Anwar Ibrahim itu sendiri, telah mewujudkan satu situasi yang agak kontra, di mana Rafizi dengan agresif dan tegas memberikan saranan kepada PMX dengan bahasa badan, dengan surat dan apa juga kata-kata yang agak keras bagi memberikan satu mesej supaya Anwar ini berkocak pemikirannya dan memikirkan solution daripada Rafizi itu bagus. Tetapi memikirkan tentang keseluruhan perkara dalam pentadbiran Anwar ini konsisten dan stabil. So, setiap bahasa badan yang dikeluarkan oleh Rafizi itu seolah-olah ingin mengkoyakkan Anwar Ibrahim. Tapi Anwar Ibrahim ni biasalah kan, 11 tahun masuk penjara, dia takkan koyaknya kan. Ditipu kali kedua dengan Tun Mahathir pun dia tak koyak kan. Gagal lagi semasa dengan Azmin, dia pun masih lagi keadaan konsisten. So Rafizi ni dalam banyak keadaan, surat, meeting ataupun bahasa badannya dia cuba koyakkan Anwar Ibrahim. Tetapi Anwar Ibrahim masih lagi dalam keadaan steady, dalam keadaan tenang saja. Ini dalaman parti, dalaman parti. Orang semua dah tahu pasal benda ni. So Rafizi cuba koyakkan Anwar, tapi Anwar tak koyak. Yang koyak adalah Rafizi. Bila perkara ini berlaku, dia mula berasa kontra secara pentadbiran dan juga secara politiknya. Dia cuba membawa naratif baru, mencari kesalahan dalam pentadbiran Anwar dan membina naratif seolah-olah kerajaan yang ditunjangi oleh Anwar ini tak bagus, tak berintegriti. Itulah yang dimainkan dan berbalik pada konten dia, berbalik pada punchline dia dan juga membina naratif buruk kepada Anwar Ibrahim.
Inilah kelemahan yang berlaku kepada Rafizi. Dia koyak dengan Anwar sebab dia nak koyakkan Anwar, tapi Anwar tak koyak. So bila dia buat berkali-kali, dia telah membuka jalan baru. So baik aku bina kekuatan dalam parti. Di sinilah kalau kita nak tengok badan tanpa kepala. Siapa yang menentukan badan tanpa kepala? Siapa yang menentukan badan tanpa kepala? Rafizi. Sebab dia yang bina badan dan kepalanya adalah dia. Bila dia kalah dalam pertandingan merebut jawatan timbalan presiden dengan Nurul Izzah, maka naratif dia bina. Katalah kepimpinan ini adalah kepimpinan yang tidak bagus, dan dia bina naratif yang Nurul Izzah ni tak bekerja, tidak boleh memberikan satu hala tuju yang bagus kepada parti sebagai timbalan presiden untuk menghadapi pilihan raya. Kebetulan pilihan raya di Sabah membuatkan dan menampakkan dari segi keputusannya kerajaan yang ditunjangi oleh Madani dikatakan, dia orang katalah kan, gagalnya Nurul Izzah. Sebenarnya ini adalah trend yang berlaku dalam politik, bukan disebabkan Nurul Izzah. Inilah yang dimainkan oleh Rafizi sebenarnya. Apa yang berlaku setelah Rafizi buat keputusan untuk keluar daripada parti dan menubuk dan menyertai parti baru, sebenarnya bukan perjuangan. Sebenarnya dasar merajuk dan tidak puas hati dengan keadaan dia bersama Anwar untuk menguasai pemikiran Anwar, untuk memberikan dia kuasa lebih dengan cara berbincang, menulis surat dan juga bahasa badan dia kepada Anwar. Dia sampai satu masa dia salam Anwar pun dia tak pandang Anwar. Sebenarnya dia nak koyakkan Anwar, tapi Anwar tak koyak, dia yang koyak. Akhirnya dia sendiri yang letak jawatan. Boleh dikatakan merajuk disebabkan koyak. Tak boleh nak handle hubungan eye to eye dengan Anwar Ibrahim bila dia menggunakan pelbagai cara untuk menunjukkan keberontakan dia. Jadi Anwar dalam keadaan tenang saja, dan akhirnya dia fikir, mungkin dia fikir aku tak boleh jadi ni kan, aku tak boleh jadi dengan Anwar ni kan, aku dah cakap itu, aku dah buat itu, masih lagi Anwar steady je orang tua ni kan, baik aku buat gerakan lain. So aku bina badan. Bila bina badan, kepala kalah, dan juga momen-momen yang membuatkan dia sehinggalah dia keluar daripada parti. So inilah dia namanya kelemahan Rafizi itu sendiri. Yang lain tu tak lemah, yang lain tu mengikut dia. Macam Zani Nazmi ni sebenarnya dia powerful dari segi pentadbirannya, dari segi ideologi politiknya. Cuma dia terpengaruh dengan Rafizi, sebab itulah dia ikut. Rafizi letak jawatan, dia letak jawatan. Rafizi keluar parti, dia keluar parti. So pada saya suka saya cakap gerakan Rafizi ini lebih kepada bukannya perjuangan, lebih kepada merajuk dan tak puas hati. Lepas tu koyak dengan Anwar Ibrahim. So itu dia. So seterusnya saya nak cerita pasal keahlian parti bersama ni dikatakan 8,000. Okeylah, saya nak cerita macam ni lah kan. Dalam satu masa follower media sosial ni buka, tengok TikTok, tengok podcast. Baguslah juga teori Rafizi ni, pandai bercakap kan. So pandai melontarkan idea. So senang aja. Okeylah, kebetulan kat bawah tu ada pendaftaran online parti bersama. Okey, daftar online. So aku pun daftarlah online. So inilah dia yang mencapai numbers 8,000 itu. Untuk pengetahuan semua kita ni dah biasa dengan politik. Politik bukan tengok podcast, politik bukan tengok TikTok, politik bukan online. Yes, kekuatan itu ada pada Rafizi, tetapi itu bukanlah politik. Politik ialah segala-galanya. Macam mana you berhadapan dengan orang, bersalam, memberikan bahasa badan yang baik, welcome orang, tanya apa khabar, duduk dan berbincang. Sampaikan satu masa kadang-kadang bila orang tu pening, kita carikan Panadol, bagi dia Panadol, kita minum, lega dah, lega. That's the politik. Isu, masalah dan solution, bukan isu saja. Isu seperti yang dalam Rafizi katakanlah dalam podcast, itu isu, tapi solution tak ada. So kena faham sebenarnya. Kalau setakat inilah kualiti 8,000 yang ada dalam parti bersama tu, saya rasa
kata orang kampung cannot go far lah. Itu saja yang boleh saya cakap pasal benda ni. So antara lainnya juga saya nak tambah ni, yang selalunya dekat online ni kadang-kadang kan, dia nak makan pun kadang-kadang dia malas nak keluar, dia malas nak masak, dia order Grab food. Itu je. Orang-orang yang melayan media sosial ni, dia punya trend kebanyakan yang macam tu. So kalau inilah yang ada dalam parti bersama kan, confirm dia orang ni takkan turun pandang, confirm dia orang ni takkan bersama-sama rakyat dan pemimpin untuk memberikan kekuatan kepada parti bersama itu sendiri. So itulah profil yang boleh saya katakan tentang ahli-ahli parti bersama yang senarainya pada masa ini adalah 8,000. Hebat tu. Kan nak buat macam mana? So itu satu perkara. Dan sebenarnya kalau kita nak sambung pada isu yang sama, Rafizi ni memang kuat podcast kerana dia pandai melontarkan kata-kata, dia pandai menghuraikan teori dan fakta. Tetapi hebat bercakap ni memang bagus, tapi dalam podcast. Untuk pengetahuan semua, pilihan raya bukan podcast je. Podcast is podcast, pilihan raya is pilihan raya. So, kekuatan dalam podcast belum boleh menentukan kekuatan dalam pilihan raya. Tetapi kalau kita lihat politik ini adalah kombinasi podcast dan juga pilihan raya. Ini yang kena penting. So kalau kita faham benda ni adalah secara menyeluruh So adakah kekuatan podcast ni mampu? Benda yang kita kena fikirkan. So orang selalu cakap lah podcast, Rafizi podcast bagus. Yes, dia memang bagus. Tetapi mampukah dia menguasai pilihan raya dengan podcast? Belum tentu. Kerana pilihan raya ni dinilai daripada karakter kau, keterampilan kau, turun ke padang, memberi solution. Sebenarnya perkara ini hanya orang pandan yang tahu apa yang berlaku, apa tata cara dan etika Rafizi itu sendiri. Dia turun padang ke? Dia turun padang ke? Saya orang pandan, saya lebih arif, saya lebih tahu. So ada beberapa kesimpulan saya nak buat. Antaranya, PKR tidak terganggu sekiranya orang keluar PKR. Dan yang keduanya, penambahan ahli parti bersama. Dan yang ketiganya, pengikut-pengikut Rafizi ni yang sebenarnya membina jumlah yang ramai dalam bersama. So bukannya ada gelombang besar pun. Itu kesimpulan pertama yang kita nak huraikan. Dan yang keduanya, seperti saya buat perbandingan antara gerakan Rafizi dan gerakan Anwar, terang dan jelas kita boleh katakan bahawa pergerakan Rafizi ni bukan gelombang. Pergerakan Rafizi ni biasa-biasa je, bukan tsunami pun. So jangan risaulah. Adalah 2-3 orang yang mengatakan keluar parti kan, timbalan AMK Pandan kan, dia kata 19 orang kan. Saya tahulah, adalah geng-geng saya di Pandan tu kan, AMK pun memang ada kat situ kan. Dia declare 19 orang lah keluar, ahli AMK keluar, ahli AMK Pandan keluar. Sebenarnya 3 orang je. Kita tengoklah gambar background dia masa buat declaration tu, 3 orang je. Dia kata 19. So saya tak nak panjang-panjangkan lagi kesimpulan saya. So kita sambung di masa-masa yang akan datang dalam sehari 2 ni untuk kita dapat isu baru. Sekian daripada Wayang Tarkus, info dan sensasi.